Assalamualaikum and khabar guys. So aku ada beli satu reel dan aku nak review reel tu. Tapi aku tak adalah review detail macam yang orang-orang lain detail, nak bagi tahu detail apa semua, tak adalah. Just go through macam tu dan kita akan try cast tu macam mana, tengok okey tak okey apa semua kan. So nak kata reel ni viral, boleh kata, tapi aku lebih prefer cakap benda ni hype sebenarnya. So apa dia reel tu, kita tengok je lagi, kita unboxing jap. Tapi unboxing pun tak ada unboxing dah sebab aku dah buka dah pun. Lepas tu kita tengok macam mana cast dia apa semua dan kita akan concludekan sama ada reel tu ser ataupun sur. Alright. Okay guys, ni dia. Terbalik. Abu Garcia Voltic Revo X. So aku ambil yang X, aku tak ambil SX. SX agak pricey sikit, so aku ambil X dan aku ambil ratio 6.71. Kat sini boleh nampak 6.71. Beli-beli kat OAG, dia akan bagi kau voucher 100.5 dan baju Voltic 1. So aku beli kat OAG lah ceritanya, dan aku dah redeem dah, tunggu ni je. So kita tengok jap dalam dia. So dalamnya agak simple kali ni. Dia just bagi ni je guys, kertas garantia, ada pecah benda dah ni. Lepas tu span, and then reel, aku dah masukkan tali dah. Ni dia Revo IQ Voltic. Apa benda aku cakap ni? Revo Voltic X. Okay, ni kalau korang nampak bentuk dia, made in Korea. Kat sini ada Revo, kebanyakannya made in Korea lah. Max kalau baru masuk made in China selalunya. Okay, nampak handle dia. Right, tu apa tak apa. Then dalam kotak ni kosong, tak ada apa dah. Selalu kalau dulu aku beli reel Revo, aku pernah beli reel Revo IB, aku pernah beli reel Revo MG Extreme. Aku rasa dua tu je kot yang ada kotak, yang lain semua aku beli second. Dalam ni selalunya mesti ada minyak, ada macam tu lah, ada lah sikit-sikit souvenir. Kali ni memang betul-betul kosong dia bagi. Right, tak apa, tu nanti kita bincang. Voltic X, aku ambil Voltic X, aku ambil ratio 6:7. Sebab dia satu lagi ratio, aku lupa ratio berapa. Sekejap aku tak fikir jap. Satu lagi ratio 7.3. 7.3 aku dah ada Revo SX aku. Revo SX aku kalau aku ambil 7.3, yang ni ambil 7.3 agak rugilah. So aku ambil 6.7 yang ni. Dan dua-dua variant ada. SX dengan X, dua-dua ada dua ratio, boleh korang boleh. Ceritanya perbezaan antara X dengan SX tak jauh beza mana pun daripada segi bearing. Yang ni ada, kalau tengok kat sini ada 7 bearing sebenarnya. Tak ada tulis je. Tak ada 7. Tapi yang ni 7 bearing, yang SX ada 9 bearing, dan kalau kat sini drag dia 6.7. Nampak kat sini, sorry, 6.7 pula. 9.1. Apa benda aku merepek ni? 9.1, aku tak tahulah kenapa otak aku terlampau laju berfikir kan. So yang ni 9.1. Yang tu dalam 11 point something kilogram SX. Macam tu lah. Beza kat situ antara dua tu. 11.3 ke 11 point something, aku lupa. Aku dah, tapi dalam 11 point macam tu lah dia punya drag dia. Nak bandingkan SX dengan drag, beza drag SX dengan beza drag Revo yang X ni. Tak jauh beza pun. Lepas tu colour dia, yang ni light grey, yang tu dark grey. So kalau kat sini ratio pula. Kalau kat sini detail dia, kalau korang boleh tengok detail ni, sebenarnya better korang tengok kat website dah. Dia punya berat dia berapa, berat dia agak berat sikit bagi aku sebenarnya. Kalau tengok kat sini 215 gram. Tapi kalau kau tukar carbon handle, mungkin boleh dapat 200 gram. Tak tahu. Aku rasa tak sampai, tak dapat 200 gram. Mungkin dapat dalam 200 sikit kot. Maknanya reel ni agak heavy lah sebenarnya. Bukan untuk orang-orang yang kata kalau cari light reel, ini bukan reel dia. So kita tengok macam mana kita akan uji reel ni. Kita tengok dekat ni, cast. Kita akan mula dengan brake dia sini. Sini ada dial brake dia daripada 10 sampai ke 1. Dia ada pembahagian dia, nanti kita cerita detail. Kita test sekejap. So aku pairkan aku punya Voltic ni dengan aku punya reel rod lama aku, Daiwa Crossbeat. Aku selalu buat main kenyir dengan Royal Belum dulu. Rod ni dah lama gila dah, seriously lama. Dia jadi taraf-taraf legend dah sebenarnya. So ni dia, aku pairkan dengan 817. Kita tengok macam mana hari ni. Sebab ngam sikit, grey dengan grey. Dan seriously nampak menarik sebenarnya. Okay, jom kita test, tengok macam mana kita cast. Kita akan mulakan dengan brake 10 dulu nanti. Okay, so aku masukkan tali casking 20 pound dalam ni. Lebih kurang dapat dalam 90 meter lah, lebih kurang lah. Aku estimate macam tu lah, sebab aku punya meter tu dah rosak. Jadi dalam 90 meter, 10 pun tak berapa nak penuh sangat lah. So jap, aku nak rasanya kena warm up cast dulu ni, sebab tali baru. Jadi kita nak kena buang wax dia sikit baru dia lembut. So aku akan warm up cast dan kita akan buat proper cast. Alright, so kita akan gunakan
lebih kurang 7-8 gram. 7-8 gram lah. Soft plastik yang selalu aku buat main haruan. Sebab dia punya jig weight dia lebih kurang dalam 3.5 gram. Dan campur soft plastik maybe dapat dalam 7 ataupun 8 gram. So, kita akan mulakan dengan 10 dulu. Pada dial 10. Bismillah. So, aku akan cast. Aku takkan libas. Sebab siapa yang selalu tengok video aku, dia orang tahulah aku punya atas sikit. Aku punya style casting macam Toshinari Namiki, suka melibas macam tu. Tapi hari ni aku nak try slow je sebab nak tengok dia punya digital control dia macam mana bertindak. Okey. 7 gram. Rod 8 16. Bismillah. 10. Itu pada takat 10. Tak jauh mana. Betul-betul ni. Ke atas sikit sebab bawah sangat tadi. Okey, kita ke atas sikit. Dan sekali lagi try. 3 kali try. Okey. Wow, betul-betul kita control tu. Tak ada backlash. Okey, ni 10 kita naik kepada 8. Tengok macam mana. Over sikit je. 3 kali cast tengok. So break tile pada 8. Okey. Tak hitam. Cast ketiga. Break dial 8. Alright. So aku cast just manja je. Just harapkan pada inersia lure tu bawa pergi tali je. So sekarang kita pada dial 6. Lebih kurang tak jauh mana pun. Tangan aku dah terbiasa thumb kan, sebab sebelum ni tak pakai digital control. Jadi thumb tu dah terbiasa. Okey, tak ada backlash. 6 tak ada backlash. Okey, last try. Dial 6. Sedikit naik. Okey. Tapi tak teruk sangat backlash dia. Memang dikontrol betul dia punya ni. Apa nama tali dia ni. Sekarang kita pergi ke 4. Okey, sebelum kita masuk ke 4 ni, sebelum kita cast baru aku terangkan. Kalau tengok dalam website, kalau korang rajin Google tengok video, dia akan ada 3 kat sini. 3 part. Yang sini untuk beginner daripada 10 sampai 7, okey. 654 ni pada yang apa orang panggil dia dah masuk advance, dan 321 ni adalah untuk pro. Dan pro akan katanya lah pro pakai 321, tapi aku tak try lagi. Sekarang ni baru kita pada skala daripada tadi sini beginner, kita dah masuk advance 6. Yang ni sekarang ni kita ke 4 pula, tengok macam mana. So aku try 4 Bismillah. Dial 4. First cast. Tak ada backlash. Okay. So far so good. Second. Dial 4. Tak jauh mana distance dia. Beza sikit-sikit je. Satu lagi, sebab rod ni agak stiff sikit lah, 8-16. Kalau aku pakai 6-12 tu maybe sedap sikit kot cast kot. Sebab dia punya lure weight dia pun starting dia daripada, ada kat sini lure weight 7 gram. Mak ni ngam-ngam dia ni. Sweet spot dia mungkin dalam 14 gram macam tu kot. Tak apa. Third cast. Untuk dial nombor 4. Tak payah hitam. Alright. Sekarang kita ke arah yang critical, iaitu kita akan masuk ke pro mode nombor 3. Okay. Nombor 3. Pro mode Bismillah. First cast. Sama distance. Tapi dia nampak backlash sikit lah. Okay. Sebab aku tanjut. Kalau aku jat aku tahu ni 3 ni. Bukan masuk level aku 3 ni. Second cast. Dah nampak dah awal backlash dia. Oh, masih tak backlash guys. Dial 3. Third cast. Nampak awal-awal tu dia keluar tali tu nak burst. So nampak kat situ .
So aku tak buat detail macam real test buat detail taruh berapa meter pergi jauh ke apa tak. So, aku just cuma nak merasai je macam mana je. Sebab aku cast pun bukan style aku ni. Kalau aku cast betul-betul aku libas dah. So aku nak try kat nombor 2. Kira macam warm up jugalah ni. Ni dah nombor 2. First cast. Bismillah. Oh. Promote betul ni. First cast fail. Okay, second cast pula. Kita try. Bismillah. Tadi tu tersentak sikit kot. Okay, third cast. Dial nombor 2. Nampak lah. Lembut sangat dah. Bukan style aku casting. Dan aku takkan try dial nombor 1. Aku tahu dial nombor 1 macam mana. Cuma dial nombor 2 tadi yang first cast tu aku mungkin terhayun kuat. Jadi aku kena lembutkan cast. Jadi siapa yang main macam nak slow maybe boleh kot macam side cast pakai one hand. Macam tu. Okay. Ni dalam 8 gram punya test. Kita try naikkan sikit dia punya ni. Dengan lure yang boleh potong angin sikit. Alright. Kat sini aku ada Sotelo WTD Splasher. Berat dia lebih kurang dalam 20 gram. Ni dia. Dan aku pernah dapat toman kat Beris pakai pensel ni. Tapi aku nak starting daripada 6 balik. Okay. 6, 3, 4, 5, 6. Okay. Bismillah. Wow. 6 sedap main heavy lure lah. Try gesek-gesek mana tahu ada yang tersudi nak sambar kan. Tapi kolam tak ada ikan mana dah pun. Dial 6 sekali lagi. WTD Special. Wow, wow, wow. Tapi rod tak apa-apa nak support sangat. 20 gram ni. Kalau pakai 10-20 sedap. Okay. Try dekat mata ayam. Skip 4 terus. Kita main nombor genap hari ni. Bismillah. Set ni sedap main heavy sebenarnya. Lure-lure 15 gram ke atas memang terbaik. Kalau buat main apa lure-lure buat main haruan tu aku kena dia tak ada masalah kat reel ni. Aku apa nampak cuma masalah aku dekat rod je lah. Rod ni dia tak berapa support untuk tadi yang 7 gram soft plastik. Tapi bila aku pakai 12 gram tadi dah rasa. Tapi bila aku pakai apa nama pensel ni 20 gram dengan selamba tak payah tekan guys, sikit je. Backlash dia simple macam tu Tapi kalau ikut recommended big bait tak sesuai main kat 3. Tapi kita cuba je kat 3 kan, kita eksperimen. Benda eksperimen, jangan risau. Tibai je. Mesti boleh. Distance yang okey. Wow, sikit je. Backlash sikit biasa tu. Wow, dia menyerlah kat sini lah bila pakai pencil set ni. Rod ni dengan reel ni. Ini kalau bawa pergi Kenyir, Banglang, aduh, Kelau pun cukup lah. Main pikuk base kan. One more try. Aku terpaksa side cast sebab aku tak berani apa, side cast nampak lah dia punya pergerakan rod tu kan. Okay. Bismillah. Oh, tu henjut sangat. Itu terlalu henjut. Sangat-sangat henjut, tak boleh. Sekali lagi. Kita kena macam just santai je. Okay. Bismillah. Just cast biar apa DC tu buat kerja dan sana tu dia punya distance dia. Wow, not bad. 3. Menyerlah betul ni. Ni kalau aku ada rod at least 6-12 sedap juga ni. Tapi rod apa yang ada color grey macam ni? So far yang aku nampak crossbeat aku ni je yang kena dengan reel ni. Kalau main matching color lah. Kalau jenis tak matching color dia pergi jahanam lah apa yang ada je kan. Tapi siapa-siapa mat matching color lah. Macam ni lah ceritanya. So masuk part ni korang faham je lah kan.
Tempat ni tak ada ikan sebab satu, dia over harvest. Memang dah kau-kau kena over harvest, tak tahu siapa yang harvest. And then second thing is bawah tu banyak lumut. Kau-kau banyak lumut, ikan tak berapa nak makan sangat dan haruan pun tak ada sangat. Video strike kita akan cari lain lah kan. So kita cuma nak fokus pada review ni dia, Voltic hari ni. So far, apa yang aku boleh simpulkan dengan set aku pairkan dengan crossbeat ni, bila aku main tadi top water, alamak ai, dia punya apa-apa, dia punya feel tu meresap lain macam bu. Tapi masa yang mula-mula tu aku pakai soft plastik yang 7-8 gram tu, aku rasa macam hampirnya baling macam tak best. Dan aku dapat simpulkan reel ni, kalau kau pairkan dengan rod yang sesuai dengan game kau, seriously dia memang menjadi. Seriously. Dan aku sebenarnya beli reel ni just untuk buat main, macam kalau pergi Tasik ke Beris ke apa, cari toman ke Kelau ke, cari pikuk, cari temi, cari toman macam tu kan. Mana-mana tempat yang agak heavy lah, yang boating lah. Itu je sebenarnya tujuan aku nak beli Voltic ni. Sebab haruan aku ada set belasahan aku kan. Kalau buat main haruan sayang lah, nanti berselut-selut. Dari segi kas, sedap. Kau pandai control, daripada segi dia punya controlling tali keluar tu sedap. At least kau still bawah dalam dial 4 hingga ke 10 tu tak ada masalah. Cuma 3, 2, 1 ni agak technical sikit. Dan still lagi kau kena adjust, ni dia, tensioner knob. Kau still lagi kena adjust benda ni sebenarnya. Nak bagi apa, lure tu drop ke apa ke. Jangan kau assume kau beli benda ni tak setting, kau taruh map zap, apa benda ni, backlash tak. No, still lagi kena adjust lagi tension knob ni. Dan lepas tu pilih brake yang sesuai dengan reel kau. Itu je sebenarnya. Cuma macam aku cakap tadi, bila reel ni kena dengan rod yang betul game kau nak, memang akan jadi, memang dapat feel tu lah. Tadi aku main yang apa, pencil tu, weh, best ni kalau buat toman. So far Voltic sedap lah bagi aku. Ni kalau aku, nanti kita try lah, tengok lah. Kalau aku ada terbalik kedah ke, ada orang ajak main toman ke, dah lama tak main toman ni, boleh lah try. Tapi aku kena tukar 30 pound ke atas kot. Mungkin dapat lagi pendek lah tali je. Tapi yelah, main toman buat apa sampai 100 meter, kita bukan jigging kan. Okay, tu tak apa, tu perancangan lain kali. Alright, dia ada cons juga. Dia ada, bukan ada cons lah, bagi aku dia ada benda yang kita boleh bahaskan sebagai yang tak sedap, yang stir sikit. Kalau dulu beli Revo, kau akan dapat minyak, box tu nampak meriah dengan schematic dia apa semua. Kali ni datang kosong, just kat warranty sekeping macam tu, buat roket baling shoo. Macam tu je, just span dengan tu je. Memang betul-betul jimat duit lah Abu Garcia sekarang. Aku pun tak faham apa benda. Itu yang first con. Yang second con is di sini, dial dia ni. Dial dia ni, aku kalau korang pergi kedai, kalau ada jual Voltic tu, kau cuba try. Aku punya dia jenis macam dia ada macam longgar sikit, dia ada free play sikit kat situ. Dia tak solid, dia tak firm kat situ. Dia macam kau boleh steal. Ni dekat 4 ni. Bila aku masuk 3, dia bunyilah. Okey, tapi dia ada free play sikit kat situ. Tak tahu kenapa, mungkin macam tu aku dapat. Aku malah nak pergi lagi dah OAG. Sebab first aku dapat, dia ada cala kat bawah ni. Aku pergi tukar. Yang ni ada cala juga sikit lah, tapi tak ketara lah. Dia dekat bawah Star Drag ni. Dan malah nak pergi OAG lagi lah, nak try. Tapi so far dia tak mencacatkan apa. Cuma kalau orang yang perfectionist, dia akan rasa apa benda ni, macam tu lah. Yang cons ketiga, bukan cons lah bagi aku, yang kekurangan lah. Dia punya line guide dia ni, lubang dia kecil. Ini kalau aku pakai tali 30 pound dengan leader 50 ni boleh sangkut juga. Tapi tak ada mendatangkan masalah, sebab setting aku pun selalunya leader aku mesti kat depan macam ni. Tak akan langkah ni. Tapi dia punya line guide dia nampak kecil lah lubang dia. Macam yang lain-lain, macam Daiwa apa yang semua lebar, dia masih lagi mengekalkan apa nama line guide yang kecil tu. So far aku boleh katakan sur lah reel ni. Sur bagi aku, sebab akhirnya aku dapat kembali kepada jadi Walabu Garcia. Sebab sebelum ni aku first reel aku adalah Elite IB, and then aku ada MG Extreme, tapi tu terpaksa jual. Biasalah bila anak nak membesar kan. Lepas tu aku ada Revo LT, iaitu aku buat haruan sampai dah barai dah. Drag tu dah barai dah. Reel tu pun dah barai. Dan Revo SX aku pernah dapat toman kat Beris reel tu. Dan akhirnya OAG bawa ni dia, Voltic kayuh kanan. Itu yang penting. Sebab nak dapat kayuh kanan kat Malaysia ni susah betul. Nak kena pergi Jepun, makan modal. Tu yang aku suka lah. Dan palming dia, aku suka palming, orang panggil palm lah. Sebab orang kan setengah orang macam ni. Macam aku suka macam ni, palm. Dan palming dia agak sesedap rasa bagi aku. Rendah je, dia punya ni rendah. Dia start daripada Revo Gen 4 kot. Dia dah start rendahkan ni kan. Tu sedap lah nak palming. Bila kau main tu tak rasa masalah.
Cuma con satu lagi yang last kali adalah dia punya maybe berat dia lah. Revo jarang lah Revo, kecuali Revo yang macam special macam Revo MGX, MG Extreme, itu bawah 200 lah. Kalau Revo macam X, SX mesti 200 gram ke atas. So, itu saja guys. Voltic. Korang boleh tengok link kat bawah aku taruh. OAG, senang deal dengan dia orang. After sale dia memang best gila. Just kau WhatsApp je, dia orang akan balas pam apa yang kau nak, perlukan feedback ke apa, dia akan pam. Lepas tu nak redeem redeem free gift tu pun dia pup. Macam tu lah. Tu saja guys. Ini pendapat aku, datang daripada aku. Setiap orang ada pendapat lain-lain dan selalunya kesedapan sesuatu barang tu adalah subjektif. Lain orang lain cita rasa dia. Okay, tu saja. Jumpa lagi insya-Allah. Assalamualaikum.